Don't waste your time. Better you focus on your own party or in each party. PAS focus on PAS punya way forward, Bersatu fokus on Bersatu punya way forward. Lebih baik Bersatu tumpukan kepada macam mana nak selamatkan rumah tangga korang. Rumah tangga korang sekarang ni berantakan. Okay? Ahli majlis tertinggi kena pecat sana, kena pecat sini. Ketua bahagian kena siasat sana, kena siasat sini. Menghadap lembaga disiplin sana, menghadap lembaga disiplin sini. Lebih baik Bersatu tumpukan kepada nak menyelamatkan rumah tangga korang yang sedang porak-poranda, yang orang kata going to bersepai. Itu lebih baik daripada kau nak cerita pasal nak lantik pengurusi PN. Don't waste your time. Kan? Bila the moment Muhyiddin letak jawatan sebagai pengurusi PN, itu menandakan bahawa PN sudah berkubur. Kepada PAS pula, tak payah nak fikir lantik, tak payah nak fikir kamu nak lantik Tuan Ibrahim ke, nak lantik Samsuri ke, sebab PN itu sendiri hampir berkubur dan hampir bersepai. Lebih baik PAS fikir macam mana, kan, macam mana nak pastikan PAS boleh kekalkan, boleh rampas balik Perlis. Lebih baik Hafnan kau fikir macam mana nak rampas balik Perlis. Sebab Bersatu rampas negeri Perlis daripada lepas atas darat. Orang kata depan-depan mata Bersatu rampas. Bersatu pula jadi menteri besar. Hantar SD 5 campur dengan PAS. Jadi sekarang ni PAS kena fikir macam mana nak dapatkan balik jawatan menteri besar kat Perlis itu. Itu lebih baik daripada kau kata nak buat mesurat tergempar lah, apalah kan. Orang kata masing-masing sudah perang dingin. Masing-masing sudah tak boleh nak jumpa lagi kan. Bersatu dan PAS kerja suka jaga rumah orang. Rumah tangga sendiri tak jaga.